Okey, siapa ada kat sini ada pengalaman buat umrah DIY ataupun pernah ada pengalaman buat haji DIY, boleh kongsi dengan saya lah. Macam saya pernah ada pengalaman buat umrah DIY. Saya pernah ada pengalaman juga buat umrah pakai travel agent, ikut package, dan pernah juga buat umrah DIY. Jadi alhamdulillah saya dah merasa kedua-duanya, dan pada saya cara yang saya buat tu yang terbaik sekali. Kerananya pertama kali saya buat pakai agent, jadi saya dapat orang kata pengalaman buat umrah dengan teratur, mengikut saja mutawif yang ditetapkan oleh ejen umrah. Dan juga saya pun menggunakan pengalaman tersebut, saya pun ada membuat umrah DIY setelah kerajaan Arab Saudi membenarkan umrah dibuat sendiri tanpa ejen. Jadi sejak saya tak ingatlah tahun 2017, 2018 macam tu, Arab Saudi benarkan visa pelancong boleh digunakan untuk buat umrah. Macam dulu tak boleh. Dulu hanya visa umrah sahaja. So bila kerajaan Arab Saudi benarkan, jadi umrah DIY tu jadi legal lah. Jadi legal, dan kita boleh buat umrah mengikut kita punya itinerary sendirilah. Kita plan nak pergi mana, bila, ikut suka hati kita lah. Even mutawif kat sana pun kita boleh order kat sana je, kita nak hari apa, bayar RM30, 30 rial seorang, lebih kurang macam tu lah. Tapi memang bagi saya amat menyeronokkan buat umrah DIY. Cuma yang kecoh tahun lepas ialah ramai orang buat haji DIY, yang mana haji DIY tidak dibenarkan, tapi ramai juga orang yang buat kat seluruh dunia ni. Dan kerajaan Arab Saudi begitu keraslah mencuba membantras benda ni. Dan saya tengok tahun ni haji DIY hampir mustahil untuk dibuat lah, kerana kerajaan Arab Saudi dah runtuhkan semua bangunan-bangunan haram, pertempatan haram di Bukit Hajiat semua. Jadi orang yang buat haji DIY ni dah tak ada tempat untuk berlindung, dan hotel-hotel pun tak dibenarkan bagi orang yang buat haji DIY ni untuk sewa hotel dia orang. Jadi memang terkawal lah untuk haji tahun ni. Semua orang buat haji tahun ni semua secara legal lah. Ini yang